Hey guys, jom hari ni adik-beradik Jamal nak tunjuk cara buat minuman guna Sundrop ni. Memang senang sangat. Kalau korang fikir Sundrop ni minuman macam biasa je, silap besar. Sebab kita boleh upgrade jadi minuman istimewa. Senang je nak buat. First sekali, jom buat mocktail lime Sundrop. Mula-mula kita masukkan hirisan timun dalam gelas. Lepas tu tambah sikit madu. Tekan perlahan-lahan bagi keluar aroma segar. And masukkan ais. Lepas tu tuanglah Sundrop lime ni. Nak bagi kick sikit, boleh top up dengan ais soda. Warna dia terus nampak fresh, rasa pun ringan dan menyegarkan. Seterusnya, mocktail guava Sundrop. Isi ais penuh dalam gelas, tuang Sundrop guava. Lepas tu tambah Yakult. Kacau perlahan-lahan je, tak perlu fancy. Terus jadi mocktail creamy, manis dan masam yang ngam. Seterusnya, jom buat Sarawak Tea Cream Americano. Masukkan 80ml Sarawak Tea, tambah 30ml kopi cool brew dan 100ml air. Lepas tu letakkan ais sehingga penuh, tuang 50ml creamer. Kacau perlahan dan siap. Rasa dia smooth, pahit manis seimbang. Memang padu. Ni minuman yang sangat sesuai untuk me time, lepak dengan kawan atau nak jamu family. Dari minuman biasa terus jadi minuman istimewa kalau guna Sundrop. So, sekarang ni flavor mana yang korang paling suka? Jangan lupa tag kawan korang and wajib try resepi ni. Atau boleh juga buat versi korang sendiri. Sebab adik dah kat Jamal approve.